Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Auni Damia binti Muhammad Daud, wartawan TV PSS Morat Channel kini bersiaran di Dewan Gemilang untuk menjadikan program bullying. Salah laku buli dan seksual di sekolah adalah isu serius yang memberi kesan mendalam kepada kesejahteraan pelajar. Kedua-dua masalah ini melibatkan tingkah laku yang tidak wajar di mana pelajar menjadi mangsa kepada keganasan fizikal, psikologi atau seksual. Buli di sekolah merangkumi berbagai bentuk termasuk buli fizikal, buli verbal, buli cyber dan juga pengasingan sosial. Jom kita saksikan klip-klip menarik sepanjang program ini berlangsung. SKM, semangat, kebersamaan menerajui. Awal jam 7 pagi, guru besar bersama penolong pegawai PEP di Tumpat telah menunggu kehadiran murid di pintu pagar masuk sekolah. Kehadiran murid disambut dalam keadaan ceria dan ramah mesra. Kini saya bersama dengan Encik Azizul bin Mamat, penolong pegawai pendidikan daerah Tumpat sektor pengurusan sekolah. Bagaimana pendidikan daerah memantau kes buli atau salah laku seksual yang dilaporkan di sekolah-sekolah? Dan sejauh mana tindakan yang diambil untuk mencegah kejadian berulang? Terima kasih. Pejabat pendidikan daerah sangat memandang serius tentang salah laku buli dan jenayah seksual ini. Pihak PDD akan memantau dari semasa ke semasa laporan yang telah dihantar oleh pihak sekolah ke PDD. Khususnya unit HEM akan memantau melalui sistem salah laku di student murid SSDM. Kalau ada laporan bertulis, pegawai bahagian aduan akan mengambil tindakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan supaya kes ataupun salah laku ini dapat dibenteras dengan prosedur yang betul lah. Terima kasih kerana sudi bersama Morat Channel. Sama-sama. Sejauh manakah sekolah menyediakan saluran yang selamat bagi pelajar untuk melaporkan kes buli atau salah laku seksual? Terima kasih Auni. Pertama sekali pihak sekolah memandang serius tentang gejala kes buli dan juga apa yang dikatakan sebagai sexual harassment atau gangguan seksual ini. Pihak sekolah telah menyediakan peti aduan untuk membolehkan murid melaporkan jika ada kes-kes seperti itu. Yang kedua, pemakluman juga telah dibuat kepada WhatsApp di dalam grup kelas supaya pelajar ini boleh sahaja berjumpa mana-mana guru yang mereka rasa selesa untuk melaporkan jika ada kes yang seperti itu berlaku ke atas diri mereka. Ini termasuklah mereka boleh berjumpa dengan guru bimbingan kaunseling, guru agama, guru kelas atau mana-mana guru yang mereka rasa selesa untuk mereka melaporkan jika ada kes yang berlaku ke atas diri mereka setakat ini. Terima kasih kerana sudi bersama Morat Channel. Sama-sama. KPM membawa mesej besar iaitu hentikan salah laku dan buli seksual. Sasiah terpuji mengiringi langkah agar tidak tersesat di setiap arah. Mari kita tunjukkan teladan yang baik membina masyarakat penuh rasa hormat. Secara keseluruhannya, isu buli dan salah laku seksual di sekolah adalah masalah yang memerlukan perhatian segera dan kerjasama daripada semua pihak yang terlibat bagi memastikan sekolah menjadi tempat yang selamat dan kondusif untuk perkembangan pelajar. Sekian sahaja paparan Morat Channel untuk kali ini. Morat Channel terus meneroka menyalurkan informasi. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Bersama saya sekarang ialah Auni Damia binti Muhammad Daud. Betul.